Let's go, let's go!
Tadi sampai bawa midfield. Oh, midfield. Okey. Main suka apa lagi? Taruh Lutut ke apa? Lutut. Mesti koyak ke putus ke? BCL MCL putus. BCL koyak. Itu meniscus. Kenapa tu? Yang patang lagi. Dia kena fracture. Dia kena macam mana yang accident? Tak, dia kena accident macam mana? Langgar divider campak longkang. Oh. Jadi yang biar putus tu dia dah juga aduh dia putus. Bila dia buat Itu kita pakai pada 11. Sekarang ni fisio bagi kuat pun. okey. Dia kalau dah block plate dia satu kedai kali dia power plate orang tak sabar nak berpisah gitu. Saya tak Jaga tu. Jaga tu lah. Tengah orang baru dia dalam bulan 2 dah nak dia rasa kaki okey. Dia pergi main. Kadang dia rasa okey tapi dalam tu kita tak tahu. betul. Macam mana MPP okey? Alhamdulillah boleh bodoh habis masa lah. Tak rasa. Ni pun bawa habis midterm ni sepatutnya kena gerak speeding. MPP. Meeting ada sebab ada Okey. Ahad ada Isnin. Okey. Isnin je ada free hari-hari. Selasa Rabu ada kerja berbulan. Okey. Kami sampai Ahad ke Johor jauh lah. Oh salah. Oh setiap minggu ada aktiviti. Penat. Penat juga. Okey. Yelah. Jadi nak Itulah nak maintain dulu tu yang kita. Kalau takut nak buat join aktiviti takut CGPA jatuh pula. punya susi saja. Malah saya ni last time okey lah. Tak tahu dia apa sembilan tu dah tapi Tauliah kat mana tu? UTM. Oh UTM. Oh Melaka. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu kat tahun lepas UKM je kan? UTM. Ha. Dari UTM. Okay lah dapat aja sikit. Jadi tahun ni kita ada peluang dapat apa-apa anugerah. Saya cuma down je doktor boleh nak compete. Tapi Saya masih belum dekat jauh ke dekat ke? Tak dia kalau dia dekat dalam 3 dia kalau lagi 3 sen tak akhir ni skor boleh lagi. Apa kalau dia nanti 35 pun dah okey dah. Okey ambillah. Sebab lelaki ramai je bawa 3 ke bawah. Sampai itu jadi lupa. target yang berpoti sempang sulam. Okey. Kalau sulam ni dia depend on Okey. target langsung. So, ya sulam buat seperti apa? Yang sempang sulam target ni popular. Okey. Oh, tengok koko. Target ni kat situ lah. Okey. Tak dia tak ada subjek yang buat subjek yang sulam. Tak saya lepas banyak. Ada apa banyak. Sekarang tinggal subjek fakulti banyak ke masih subjek luar banyak? Okey tak berat ke? Okey. Yang mana kita nak? Tadi
lagi senang target luar tu target kos. Lagi senang target luar tu target kos. Dapat ambil pendidikan sebab Ustaz dengan kita pendidikan tu macam gembut tu. Islam ni dia ada masa depan. Pendidikan yang selain Islam itu susah. Ada yang mudah. Sekarang train anak. Tak dia. Tak dia FPBU dia bahasa Arab, dia bahasa Arab. Bahasa dengan apa satu lagi? Bahasa tak yang bahasa Arab. Itu komunikasinya. Tak. Komas perdagangan. Islam. Pendidikan Islam. Pendidikan Islam memang betul-betul. Dia pendidikan tu dengan pendidikan tu dia tak berpendidikan. Pendidikan Islam dia Pendidikan. Memang education. So ambil bahasa Arab kan? Ambil pendidikan. Pendidikan Islam. Pendidikan Islam okey lah insyaAllah. Tak payah buat macam si tu ambil DPLI tu tak payah. Kakak saya ambil DPLI sekarang. Kat USIN. Oh kat USIN juga? Dulu dia bahasa Arab sastra. Lepas tu dia minta benda tu dah dapat. Oh dia masuk sekali dengan Aiman dengan Mak Jalan ni. Satu batch. Satu batch. Itulah ramai pula masuk. Dia macam mana dia kalah dia PQS. Tak lagi video itu. Kalau 3 blokor buka je. Betul. Dah bagi jawab. Kalau tak pun apa je dia kena. SF naik straight. Jadi macam saya saya nampak dia aku pukul sini. Tapi ruang keluar sini dekat mana? Itu tak sikit. Kalau bagi saya kalau dia pukul kalau ikut jarang pukul straight tapi kalau dia pukul straight tu dia tak tanam. Dia tak asyik jadi lakukan gambik. Itu semua blok itu straight line kan. Itu ada sonor ya. Lepas tu dah bukan tak semua setup dia bagi bola ikis. Itu kata sampai itu alik. Itu alik bila dia tak jadi dia akan tukar. Lalu pasal kalau sampai set ketiga, dia takkan jadi settle. Betul. Lepas tu Alif kalau tanya saya, Alif kalau tak blok tak apa, kalau nak blok pun lompat sikit je. Sebab dia akan main paranai je. Sebab Alif dia risiko dia dia main risiko dia paranai. Lepas tu yang lain lompat tinggi-tinggi, dia celah kejap je malah. Saya tak itulah cakap tak ada juga yang boleh blok. Itulah kita. Ikuman si Aiman dari dulu dia tak kuat, dia je main dulu main kaki kanan lah. Tapi tengok dia macam dah itulah. Okeylah. So dah FPBU setakat ni kalah dengan Nurah FPS. FPS tu pun FKP dah lawan. FKP so dah target pasti memang menang 3 lah. FKP, FSU confirm menang. FB boleh menang. Ya. So kalau menang 3 ni pun dia lah. Tapi harap jangan mistake. FKP salah buat apa? FKP salah dia siapa? FSU tak menang langsung. FKP dah menang FSU. Dia kalah menang FPQS 1. FPS tu kalah menang. Tapi yang tu FPQS kalah setakat ni yang tak kalah Sam. Tak kalah ya. Kita tak tahu FKP dah lawan FPP dah lawan FPQS kan. Sebab kalau FKP tak lawan FPQS, kalau FKP kalahkan FPQS, ada peluang FPBU. Lagi InsyaAllah dia dia cedonnya tapi biasalah. Nabi dia tak bagi tengok settle macam Amir tak bagi sangat Nabi kadang-kadang. Ni bulan Nabi pun tengok video Amir.
boleh pegang lah. Katanya libero tu boleh pegang lah. Ceton je lah. Ceton pun bola tu sama libero. Sekarang dia spin je, dia tak ada pacak. Dia spin je. Tapi dia sekarang dia dietnya banyak out, tak tahu kenapa. Dia diet ni bila tarik ni out je. Ceton campaign on safety. Bagi dapat kata kalau dengan SIC insyaAllah boleh menang, dengan FP pun boleh. Kalau keras tak FKP dia bukan okay, yang betul-betul boleh Izan, yang betul-betul boleh Izan tu. Sekarang apa tu yang lain Ahmad, tapi Ahmad Ahmad Ijat dia kata Kuntum boleh, dia boleh buat. Dia boleh, dia ada satu lagi tak ingat nama. Oh itu berat review salah. Ya Kuntum Anggun. Betul. Dia banyak bagi Anggun kalau review. Ya, dia tak ada pukul katak, dia letak je. Bukan bijak sebenarnya tak. Dia letak je. Orang tak kata bola dia, orang tak sangka bola dia. Orang tak jangka ni dia nak pergi sini. Bola dia jatuh. Dia pukul macam jatuh. Tak sakit juga je. Kita kata Ijan review apa lagi? Ijan ada lagi surah. Kuntum dia ada lagi surah yang pas dengan Ijan kata. Tapi dah sampai insyaAllah boleh.